Bayangkan sebuah pekan kecil di tepi sungai. Malam pekat, hujan turun bukan macam biasa, tetapi macam langit sedang dituangkan tanpa henti. Air mula naik di celah tiang rumah, mula menolak daun, ranting, kayu, dan dalam gelap itu, ada satu bunyi yang orang akan ingat sampai bila-bila. Bukan bunyi guruh, bukan bunyi angin, tetapi bunyi kayu dan tanah yang menahan tekanan kemudian gagal. Empangan yang menjadi nadi kepada pekan itu tiba-tiba pecah. Dalam beberapa detik, air bukan lagi air sungai. Ia jadi dinding. Ia jadi tangan besar yang menyapu rumah, memadam lampu, mengheret apa sahaja yang ringan dan menghukum apa sahaja yang lambat. Ada keluarga yang sempat capai anak, ada yang sempat capai kain, ada yang hanya sempat menjerit nama orang tersayang sebelum suara itu ditelan arus. Dan di tengah bencana, ada satu nama yang selalu timbul dalam cerita orang Kuala Kubu. Seorang pegawai muda British, Cecil Ranking, yang menurut banyak catatan turut terkorban. Tapi untuk rahsia silam, kita buat begini. Kita hormat emosi, tetapi kita pegang disiplin. Dalam video ini, kita bezakan 3 perkara. Pertama, apa yang boleh disahkan. Kedua, apa yang direkod tetapi berbeza angka dan tarikh. Ketiga, apa yang hidup sebagai legenda kerana manusia perlukan makna selepas tragedi. Tragedi ini selalu disebut dengan satu nama yang ringkas tetapi pedih. Ampang Pecah, Broken Dam. Ia bukan sekadar nama tempat, ia satu ayat lengkap tentang apa yang berlaku. Menurut laporan Sinar Harian 10 Mei 2024, empangan ini dibina sekitar tahun 1780, diperbuat daripada batang kayu dan tanah, merentangi Sungai Kubu, anak kepada Sungai Selangor dan menjadi keperluan utama untuk aktiviti melombong bijih timah. Di sinilah kita mula. Kerana untuk faham kenapa pekan boleh hilang, kita perlu faham apa yang empangan itu pegang. Bukan sekadar air, tetapi seluruh ekonomi, rutin harian dan rasa selamat sebuah komuniti. Kuala Kubu pada abad ke-18 dan ke-19 bukan bandar besar, tetapi ia penting. Ini kawasan perlombongan, kawasan transit, kawasan yang hidup dengan tenaga manusia, kayu, tanah dan air. Empangan lama itu bukan empangan konkrit moden. Dalam beberapa rujukan, ia digambarkan sebagai empangan kayu dan tanah liat, usia lebih 100 tahun menjelang 1883. Fungsinya besar. Air bukan sekadar untuk minum. Dalam ekosistem lombong timah, air ialah enjin. Ia menggerakkan proses melombong, mengalirkan tanah, memudahkan kerja dan pada masa sama menjadi takungan serta tempat ikan. Itulah sebab ada sumber moden yang menyebut empangan itu juga dikaitkan dengan aktiviti memelihara ikan. Bila sesuatu infrastruktur memegang terlalu banyak fungsi, satu kegagalan akan jadi kegagalan berganda. Pecah empangan bukan sekadar banjir, ia runtuhkan sistem hidup. Sekarang kita masuk bahagian paling penting, punca. Satu perkara hampir semua sumber setuju. Malam itu berlaku selepas hujan lebat berterusan. Tetapi ada sumber yang lebih spesifik tentang kenapa empangan itu akhirnya tewas. Catatan Museum Volunteers Jabatan Muzium Malaysia menghuraikan beberapa faktor yang mereka anggap lebih munasabah daripada sekadar legenda. Usia empangan yang sudah tua dan reput, hujan yang tidak berhenti dan dakwaan bahawa Ranking pernah menggunakan bahan letupan di kawasan empangan sebelum tragedi. Sinar Harian juga memetik pandangan bahawa penggunaan bom menyumbang sebagai faktor dalam konteks struktur empangan kayu yang sudah lama. Di sini rahsia silam akan jujur. Kita tidak boleh pegang satu faktor sebagai punca tunggal tanpa dokumen teknikal asal empangan. Tetapi gabungan 3 unsur ini cukup kuat sebagai gambaran. Empangan lama, hujan ekstrim dan gangguan manusia yang mungkin melemahkan struktur.
Dan ada satu lagi perkara menarik yang Sinar Harian sebut, tetapi kita letak pada tempat yang betul. Ada pandangan bahawa gegarnya letusan Krakatau 1883 mungkin memberi kesan kecil pada struktur. Ini hipotesis, bukan keputusan muktamad. Jadi, kita sebut sebagai kemungkinan yang pernah dibincang, bukan fakta punca. Bila kita bercakap tentang tragedi lama, satu masalah selalu muncul, angka korban. Ada sumber menyebut 33 nyawa terkorban termasuk Cecil Lanking. Ada pula yang merekod sekitar 35 orang dan menyatakan ia berlaku pada 29 Oktober 1883. Catatan Museum Volunteers pula menyebut air naik sehingga sekitar 10 kaki, 38 rumah musnah dan angka korban boleh mencecah 50 orang. Apa yang kita boleh buat dengan perbezaan ini? Kita buat perkara paling beradab bila berurusan dengan sejarah dan nyawa manusia. Kita sebut begini, tragedi itu berlaku pada hujung Oktober 1883 dan korban direkodkan dalam julat puluhan dengan angka yang berbeza mengikut rekod dan penceritaan yang sampai kepada kita. Itu bukan kabur, itu kejujuran. Kerana bila angka jadi bahan sensasi, mangsa berubah menjadi statistik. Sedangkan setiap nombor itu sebenarnya satu rumah, satu keluarga, satu suara yang hilang. Sinar Harian turut menyebut hasil siasatan Inquis yang mendapati ranking sebenarnya berada di rumah dan ada peluang untuk menyelamatkan diri tetapi tidak berbuat demikian kerana menyangka rumah itu kukuh. Ini detail yang menambah satu lapisan manusia dalam cerita ini. Keyakinan yang salah pada malam yang tak memberi peluang kedua. Ramai orang sangka bila satu pekan ditelan banjir, habis di situ. Tetapi sejarah Kuala Kubu tidak begitu. Dalam sebuah penerbitan berkaitan Jabatan Museum Malaysia, selepas tragedi, usaha pembangunan semula berlaku, populasi Kuala Kubu meningkat dan Kuala Kubu sempat menjadi antara bandar penting di Selangor didorong oleh aktiviti bijih timah. Malah disebut dalam beberapa tahun selepas itu, pengeluaran bijih timah meningkat dan Kuala Kubu dikenali sebagai Gateway to Pahang apabila laluan ke Raub dan kawasan pedalaman Pahang mula dibangunkan. Ini poin besar. Tragedi 1883 bukan penutup. Ia permulaan kepada fasa baharu tetapi dengan parut yang kekal dalam memori setempat. Namun kawasan ini terus berdepan isu banjir berulang dalam dekad-dekad seterusnya sehingga akhirnya wujud keputusan membina dan merancang sebuah pekan baharu di tempat lebih tinggi. Kronologi banjir dan perpindahan ini muncul dalam kajian akademik Universiti Malaya yang menyusun peristiwa dan tarikh banjir berulang sebelum lahirnya Kuala Kubu baru sebagai bandar terancang. Sekarang kita masuk bahagian yang orang selalu tunggu. Mitos buaya putih. Legenda paling terkenal mengatakan Cecil Ranking telah menembak buaya putih keramat penunggu sungai dan sebagai balasan, empangan pecah dan pekan tenggelam. Ini disebut berulang kali dalam pelbagai penulisan popular dan pelancongan. Ada versi yang menambah detail. Komuniti setempat, termasuk kepercayaan orang asli seperti temuan, melihat haiwan luar biasa sebagai penjaga alam dan tindakan membunuhnya dianggap mencabar keseimbangan. Dan ada juga tradisi yang lebih dramatik. Mayat Ranking tidak ditemui sepenuhnya. Kononnya hanya tangan yang ditemui dan dikebumikan. Kita perlu letakkan ini dengan berhati-hati. Ia wujud dalam cerita setempat dan ditulis dalam sumber popular, tetapi sukar untuk disahkan sebagai fakta sejarah tanpa dokumen prima yang jelas. Jadi kita letak ia sebagai folklore, bukan laporan rasmi. Sekarang soalan penting. Kalau ia mungkin legenda, kenapa ia hidup? Kerana selepas tragedi, manusia perlu jawapan yang boleh dipegang. Hujan lebat dan kayu repot itu benar, tetapi ia dingin. Ia tidak memberi moral. Legenda memberi satu pengajaran yang mudah difahami. Jangan sombong pada alam. Jangan buat sesuka hati pada sungai yang menghidupkan pekan. Dan di sinilah kita boleh berlaku adil pada kedua-dua sisi.
Kita boleh akui faktor fizikal seperti usia empangan, hujan dan kemungkinan gangguan bahan letupan. Dalam masa yang sama, kita boleh hormat legenda sebagai cara komuniti memproses trauma, bukan sebagai bukti teknikal. Akhirnya, daripada parut, lahir satu bandar yang hari ini orang kenal sebagai Kuala Kubu Baru. Sumber pelancongan dan perancangan bandar menyebut Kuala Kubu Baru dibina pada hujung 1920-an dan dikenali sebagai bandar yang dirancang berasaskan konsep Garden City, dikaitkan dengan perancang bandar awal Charles Compton Reid. Ada perincian tarikh yang juga berbeza antara sumber, tetapi garis besarnya sama. Selepas siri pengalaman banjir dan risiko di tapak lama, British merancang penempatan baharu di kawasan lebih tinggi dengan zon komersial, kediaman dan pentadbiran yang lebih tersusun. Kuala Kubu Baru bukan sekadar bandar cantik. Ia simbol satu pelajaran yang mahal. Bila alam memberi amaran, manusia akhirnya belajar melalui perancangan, bukan melalui ego. Bila kita sebut banjir 1883, mudah untuk ia jadi cerita jauh, cerita lama, cerita orang dulu-dulu. Tapi kalau kita lihat betul-betul, tragedi Kuala Kubu ini tentang perkara yang sangat manusia. Tentang sebuah komuniti yang bergantung pada satu struktur. Tentang malam hujan yang menukar rutinitas menjadi kehancuran. Tentang rekod yang tidak selalu sepakat pada nombor, tetapi sepakat pada rasa kehilangan. Dan tentang legenda buaya putih yang mungkin bukan laporan teknikal, tetapi ia menjahit satu moral ke atas luka, bahawa alam bukan hiasan, sungai bukan sekadar latar. Kadang-kadang, ia watak utama dalam sejarah manusia. Kalau anda orang Selangor atau ada keluarga yang pernah dengar cerita Ampang Pecah, tulis versi yang anda dengar. Bukan untuk kita tambah sensasi, tetapi untuk kita simpan memori dan bezakan mana yang bukti, mana yang warisan cerita. Sebab sejarah yang berjiwa bukan sejarah yang kosong. Sejarah yang berjiwa ialah sejarah yang berani berkata, ini yang kita tahu, ini yang kita tak pasti, dan ini yang manusia tetap ceritakan supaya tidak lupa.